Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawabi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma indak wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik. Allahumma innana du'afa'u faqawwina fi ridaka wa khudh ila al-khair binawasina waj'al al-islam muntaha raja'ina bi fadlika ya rabbal alamin waftah alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan asma'ullah ta'ala, itu tak? Dan asma'ullah ta'ala tauqifiyah. Bermula segala nama Allah itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Yakni barang yang dikhabarkan oleh syarak. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Wadud, semua tu syarak memberitahu pada kita nama tu. Allah beritahu dengan namanya akan kita bahawa nama Allah ialah 99 yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad, yang telah menyatakan dia oleh Nabi Muhammad satu persatu. Dan nama ini ada sebut di dalam Quran Karim. Bukan nama yang diletak, yang direka, yang diatur oleh manusia dak. Dan bukan malaikat letak dak, bukan nabi letak dak. Allah Taala letak. Kalau hak nabi letak, hak diizin, hak disuruh oleh Allah Taala. Nah, nabi panggil nama Allah begini. Betul orang panggil syarak. Waktu panggil tauqifiyah. Khabar syarak. Syarak kita tahu kata nama dia ni. Nama Allah begini. Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid. Ada. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ada. Semua nama tu tauqifiyah dia panggil. Ada sebut dalam Quran, diajak oleh syarak, dikhabar oleh syarak dengan namanya. Yakni barang yang dikhabarkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikanaki juga tauqifiyah khabar yang ijmu' ulama radhiyallahu anhum. Iaitu barang yang diijmu' oleh ulama radhiyallahu anhum, ini nama Allah. Ada. Sepakat segala ulama. Dan tiada harus menamai ia, siapa-siapa dia nak letak nak nama ia Allah Taala. Menamai ia akan nama dengan nama Allah. Malikan dengan izin syarak, dia lah isti'ma akan dia. Dia dah harus menamai ia dengan nama Allah, dengan nama akan Allah. Tiada harus menamai ia dengan nama akan Allah Ta'ala, malikan dengan izin syarak. Di dalam guna anak ini nama Allah. Nak panggil ikut dia tak boleh. Malikan syarak reda. Di dalam isti'ma akan dia. Habis kata. Nah. Kemudian huraian selanjut. Dan barang nama Allah, nama yang tiada dikhabarkan oleh syarak. Satu, tak ada sebut lagi. Tiada, nama itu tiada memberi izin ia di dalam isti'mal, di dalam menggunakan nama itu akan nama Allah. Hanya
hanamu hak tu, hak tak izin tu. Tiada memberi ibham bagi barang yang mustahil. Mustahil. Benda tu tak beri kesamar dia kata menunjuk tak bagi mustahil dialah hak Allah Taala. Dan halnya memberi madah, memberi puji. Ia bagi sifat uluhiyah. Maka pada mazhab ahli sunnah wal jamaah iaitu haruh, iaitu tiada haruh demikian itu. Tak boleh juga. Ahli sunnah wal jamaah tak boleh nak tak nama. Ada. Namu Anak panggil nama Tuhan ni dengan kata yang tidak memberi kesamaran kepada benda mustahil bagi Allah Taala dah. Nah. Dan keadaan nama tu lah memberi puji, mengartikan kata-kata puji, memberi makna puji bagi sifat ketuhanan, bagi sifat uluhiyah, memuji, memberi puji bagi sifat uluhiyah. Nama macam ni boleh kata boleh. Tafsir dianya maka pada mazhab ahli sunnah wal jamaah nama macam tu. Dia ahli sunnah wal jamaah dia ada haruh demikian itu. Tak boleh juga. Nama tu tak ada izin suka panggil nama tu. Dan kata itu pula tidak menunjuk, tidak ada memberi ibham. Ada sama-sama kata kait dengan mustahil bagi Tuhan pun tak. Dan nama itu kalau pagi itu ada juga mengartikan memuji bagi sifat Tuhan itu. Nah, nama macam itu pun tiada haruh demikian itu kalau syarat tak izin. Syarat tak ada khabar dan kita tak panggil ikut pinggir ikut dia tak boleh. Tu pada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Hadak sobat. Ahli sunnah wal jamaah. Iaitu tiada haruh demikian itu. Dan pada mazhab Mu'tazilah tak boleh juga. Ahli sunnah mazhab Mu'tazilah pun tak boleh nak tak nama Tuhan tak itu. Habis. Ahli sunnah juga. Dan kata Imam Ghazali, dia menyalahi dengan tadi sikit. Dan kata Imam Ghazali haruh. Haruh iyo. Menakmai dengan nama Allah Taala tu. Bagi apa dah? Di dalam istimal itu namanya tidak memberi ibahah kata mustahil yang memberi makna puji akan Allah Taala. Kata Imam Ghazali haruh iyo nama itu namu di dalam sifat haruh nama tu haruh namu yang di dalam sifat Allah Taala. Apa makna haruh panggil nama tu ia adalah sifat Allah Taala dan iaitu barang yang menunjukkan ia atas kemuliaan Allah Taala yang zaidah bagi namu yang menunjuk di atas kemuliaan yang lebih atas zatnya. Kemuliaan itu ada pada zat Allah Taala, makna gitu. Lebih atas zat. Dan tiada haruh ia di dalam ismillah taala. Nak tak nama semata-mata nama tak ada menunjuk lebih apa tak boleh. Itu sisi Ghazali juga. Dan iaitu ismullah taala, dari ismullah taala tu bahawa yang menunjuk atas diri zat. Tak boleh nak nama lain tak boleh dah. Sekah ada tu ya. Tak boleh dah. Habis kat tu. Ingat tak molek tadi ahli sunnah wal jamaah Mu'tazilah tak boleh nama Allah Ta'ala walau bagaimanapun lain daripada yang dikhabarkan. Sekalipun nama yang tidak letak tu tidak memberi pahal, tidak memberi berasa samaria kata nak ada kait dengan mustahil. Ia mustahil dengan Allah Ta'ala pun dak. Semata-mata nama itu memberi pahal akan kepujian bagi sifat ketuhanan ni.
Ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah tak boleh juga nak tak nama Tuhan gitu. Tak dapat tidak kerana yang diizin oleh syarak. Tauqifiyah dia kena izin oleh syarak. Tauqifiyah, hadis rasul, ijmu'. Tapi Imam Ghazali kata haruh iyo di dalam sifat namu yang berkait yang ada dalam sifat Allah Ta'ala, dan iaitu nama dalam sifat tu barang namu yang menunjukkan atas diri zat. Nama tu iaitu menunjuk atas apa? Iaitu barang yang menunjuk atas kemuliaan Allah Ta'ala, kemuliaan yang zaidah, yang lebih atas zat. Imam Ghazali kata tak apa nama macam tu. Boleh. Hak Imam Ghazali lagi bulanya, dan tiada haruh ia dalam sifat dan tiada haruh ia di dalam isim Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, dan iaitu barang yang menunjuk atas dalam isim Allah Ta'ala iaitu barang yang menunjukkan atas diri zat. Tak boleh nak tak nama lain dah, sekadar ada tu je. Kata Imam Ghazali, mula-mula dan tawakuf berhenti dia tak begitu tak begini oleh Imamul Haramain di dalam demikian itu. Imam Haramain tak ada kata apa. Nyak. Tak boleh pun tak kata, boleh pun tak kata. Itu makna tawakuf. Hak tu tak apalah. Hak nama hak tauqifiyah tak ada apa tu ni. Hak pasal nak tak tu. Nak sebut nama lain, nama yang menunjuk ada tu. Imam Haramain tak ada jawab apa dia. Senyap. Itu tawakuf. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Banyak ada. Amin. Ada lagi huraian. Dan kata Syekh Abdul Salam, tiada yang dikhilafkan oleh ulama. Ini Abdul Salam ambil huraian belakang daripada percara khilaf-khilaf macam ni. Syekh Abdul Salam nyatakan tiada yang dikhilafkan oleh ulama, yang menyalahi oleh ulama. Khilaf asma, segala nama-nama Tuhan yang keluar ia nama tu daripada bahasa logat orang Arab. Tak ada hak yang dikhilaf. Nama yang keluar daripada logat bahasa orang Arab atau bahasa logat orang Arab, malikan hak keluarnya asma Allah Ta'ala yang keluar daripada sifat. Hak tu hak tu baik lidah orang Arab. Dan daripada af'alnya, af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis kata hak tu sah ya. Hak tu tak ada khilaf. Abdul Saleh kata hak dia fahamnya hak tu tak ada khilaf. Tiada yang dikhilaf oleh asma yang keluar daripada bahasa logat orang Arab, seperti khalqus samawat, cipta akan langit. Dalam Quran waktu Tuhan sebut Allahu khaliqu kulli syai, maka nama Allah Al-Khaliq, maka nama daripada sifat Al-Khalq. Benar. Tak ada khilaf tu. Kalau nama lain. Benar. Nak bagi contoh, semua sebut belakang dah. Nah.
Malaikat nama Allah yang keluar pada sifatnya. Sifat tu lah. Sifatnya dan af'alnya. Af'al jadi khalqu, razqu, rizqu. Ihya menghidupkan, al-mumi mematikan. Sifat tu. Daripada ihya dan imatah sifat tu. Tak kala gitu, wajib atas kami muslimin manusia siap mengketiak mengkalah memeliharakan barang yang dikhabarkan oleh syarak. Wajib kita ingat. Wajib kita tahu. Kerana kita melihara ni setengah orang je hafal kata hafal kena ingat belaka wajib. Maksud memelihara kat sini kena reti, kena tahu kata itu nama Tuhan. Ingat belaka kata tu nama Tuhan. Beratus dua tu tak boleh tu. Kena tahu. Wajib memelihara. Tak kalau melihara kena tahu. Kena ingat. Kena cek. Nak bila 100 semua 99 tak ingat. Tapi kalau sebut tu ya, ni ya. Ada. Tu meliharakan dia. Baik dikhabarkan oleh syarak atau memberi izin syarak. Syarak izin panggil nama ni, nama Allah Ta'ala, dan istimalkan dia, menggunakan dia. Dan juga namu yang dikhabarkan oleh nas Al-Quran. Wal hayyu la ilaha illa sudah. Wa khaliqu kulli syai' tersebut oleh Quran berlaku nama. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul alahul asmaul husna. Semua dalam ayat-ayat yang ada nama Tuhan sebut oleh Quran. Wajib memelihara, wajib ingat, wajib tahu. Itu dia. Wajib tahu. Kalau tak pandai nak terjemah semua, kalau baca je lacak tak ada apa, lepaslah. Tahu dah tu. Ingat dah tu. Dan barang yang dikhabarkan oleh nas Quran yang amat beliau. Tapi itu kalau bila kita baca catat-catat yang disusun oleh ulama, banyak perkara wajib yang kita tak boleh buat lagi, tak sempurna lagi. Ataupun tak sempurna. Tahu dah buat dah tak sempurna. Ni. Sikit-sikit sekarang. Quran yang amat beliau. Atau hadis Nabi. Ni pernah Quran kita tersebut pakai hajar pandai baca. Hadis Nabi nak mengaji banyak-banyak. Maka hak sebut oleh hadis ada oleh Quran. Tak apa dah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zahirnya hadis Nabi. Dan apa? Dan barang yang dikhabarkan oleh nas Quran. Waktu dia situ tu. Dan tu istiqnafiyah dah tu. Nak rayak cerita lain dah ni. Masalah lain dah. Dan jadi ada wajib atas kami memeliharakan barang yang dikhabarkan oleh syarak atau memberi izin syarak dan istiqmalkan dia sekat tubuh titik. Habis kita hak tu. Hak lagi akan datang dan barang dikhabarkan oleh nas Quran yang akhir ni. Ini masalah lain pula. Betul gitu. Gaduh tak ni tak koyak molek. Titik dari situ tu habis satu masalah tu. Orang ada kitab kena tanda lah tu. Itu situ titik pula situ. Ada. Katanya dan barang yang dikhabarkan oleh nas Quran yang amat beliau. Sebut dalam Quran. Atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ini sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam zahirnya zahir nas Quran atau zahir hadis Nabi. Dalam zahirnya zahir nas Quran
atau zahir hadis Nabi itu mustahil bagi Allah Taala. Nah. Zahir kata ngikut tata bahasa mustahil. Nah. Bagi Allah Taala. Itu dia dah. Orang panggil ayat mutasyabihah lah. Macam ni. Hadis mutasyabihah. Maka di dalamnya itu dalam nah Quran atau hadis Nabi zahirnya mustahil, hakikat dak. Orang panggil ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah. Dalam jadi dalam amalkan nah Quran macam ni, dua mazhab di dalam mazhab ulama usuluddin berakidah ni. Pertama mazhab salaf dan kedua mazhab khalaf. Ini istilah ulama usuluddin top. Itu dia. Dalamnya dua mazhab. Dan sebab demikian itu, sebab ada dua mazhab. Sebab demikian itu, sebab bagi di dalam memahami akan nas Quran dan hadis yang zahirnya mustahil dengan Allah Taala. Dalam tu kata musannif. Sebab demikian itu kata musannif. Tuan Mata Jahrah ni katakan, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tangziha. Tengok tu mata dia sedap dengar. Wa kullu nassin awhamat tashbiha, awilhu awfawid warum tangziha. Coba dia terjemah hal ni. Yakni tiap-tiap lafaz nas Quran yang amat tinggi, Quran yang maha agung, maha tinggi, atau tiap-tiap lafaz nas hadis yang memberi ibham, yang memberi kesamaran pada kita, pada pahaman kita, beri kesamaran dalam zahirnya, zahir nah Quran atau zahir nah hadis. Dalam zahirnya bagi hak Allah Taala. Bagi hak Allah Taala, memberi ibham pada kita dalam zahirnya bagi hak Allah Taala. Apa ni? Tanya orang tak habis ya? Memberi ilham dalam zahirnya, dalam zahir nah Quran atau hadis. Beri ilham akan apa? Akan tasbih. Dalam mata dia tasbih akan menyupai. Maka di dalamnya itu tafsir tu dua mazhab. Maka mazhab khalaf itu katanya engkau takwilkan akan dia dengan takwil yang patut bagi hak Allah Taala. Arti takwil engkau tafsirkan dengan tafsir yang sebenar, seperti layak dengan Allah Taala, jangan tak layak. Dan kata mazhab salaf itu engkau tafwidkan, engkau serahkan makna ayat tu, pengerti ayat tu, tak usah tafsir, tak usah kata apa. Tafwidkan akan dia kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla. Hatu hai permai gitu-gitu, tak tahu, tak ada tafsir apa. Halnya engkau tafwid itu qasadkan mensucikan Allah Ta'ala daripada makna yang zahir. Takwil juga maknanya takwil salah, tak hurai arti tertentu.
Bukan makna pada zahir kita erti. Gitu dia. Tafsir kata. Apa maksud? Wallahu a'lam. Tuhan tahu. Tu mana hak tu hak salah. Hak salah. Hak kata serah. Nah, serah akan makna dia tidak tafsir akan arti makna tu dengan apa-apa jalan tak ada. Tapi tafsir juga dengan kata bukan zahir tu. Ada. Satu tafsir salah. Dia kata salah tak ada takwil dak. Salah takwil. Takwil kata bukan zahir tu. Firman Allah Taala, yadullahi fawqa aydihim. Kemudian di segi tata bahasa, setiap lafaz dalam Quran ada sebut dalam tata kitab luah belaka. Di segi bahasa ada dalam luah belaka. Mu'jam wasi, mu'jam tu kita bahasa besar-besar tu. Lafaz mana ada semua. Ada lafaz yang dipecah daripada lafaz lain. Jadi lafaz Al-Quran. Ada lafaz tidak pecah. Asal gitu pula lagi. Contoh, hak tak ada pecah. Yad, tangan. Kita bertangan. Perkataan tangan bukan pecah daripada kata lain-lain. Mari panggil tangan dok, tak dok. Sebab kata tangan, orang Melayu dia erti lah kalau kejap masa dia kata tangan itu gapo dia. Sama dengan Arab, faham bila kata yad di dalam bahasa dok pakai hari-hari erti gapo dia. Maka Allah Ta'ala firman yadullah, tangan Tuhan. Terjemah lah. Salah tu. Jangan dikok kata tangan itu. Karena tak layak dengan Allah Ta'ala beranggota. Maha suci Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk. Beranggota tangan begitu. Salah kata, apa arti? Wallahu a'lam. Surah Tuhan. Tapi bukan kan maksud orang kita erti tu tak. Itu tak boleh salah. Dia sekat tu ya. Dan jangan kata lagi dah. Apa Allah Ta'ala dengan anggota yang tersebut tadi. Senyap. Yadullahi fawqa aydihim wallahu a'lam. Allah Ta'ala maha kuasa kita ilmu. Ada aydihim tangan kita tak apa. Tapi hak Allah yadullah apa maksud? Wallahu a'lam. Tapi bukan maksud yad supaya kita erti ni tak. Wallahu a'lam tu juga. Itu salah. Adapun khalaf, dia tafsir dengan makna yang layak. Yadullahi fawqa aydihim. Kuasa Allah Ta'ala lebih daripada kuasa semua. Maha kuasa Allah Ta'ala lebih kali tak manis ke apa. Sama dengan ayat kata bahtara Nabi Nuh bila tergelar segala bukit, air yang amat dalam bukit, bukau yang tinggi tergelar habisnya, air banyak di atas udara, di atas bumi. Sebab tak ada air, ada angin. Bila air naik, angin duduk dalam air tu. Mata ngaji geologi mana tak ada kira geologi. Bila ada angin tak ada, bawa air ada, maka air tu gelombang. Tempat air dalam yang gelombang kuat sikit. Tempat dekat bukit, belakang bukit ni nampak gelombang kuat. Bahtera Nabi Nuh buat dengan kayu. Secara mana kurus tak tahu. Kita tak ada tengok. Tapi panggil bahtera. Bila duduk oleh air derah kot tu, ya pergi kot tu. Air derah kot ni, pergi kot ni. Ombak gitu jadi gitu. Maka berlari bahtera Nabi Nuh duduk dalam air tu. Tak ada sengit, tak ada gelar, tak ada karang. Allah Ta'ala nyatakan bahtera Nabi Nuh tajri bi'ayunina. Hanyut
pakai hanyut tak tajri. Kalau kecap perahu kan pakai hanyut tak. Tajri atau kalau air tajri mengalir. Kalau perahu orang panggil hanyut. Apa? Tu. Berlari perahu tu bi ayunina. Maka ayun di dalam bahasa bahasa iseng jamu daripada ainun. Senggel dia ainun, satu biji mata. Jamak dia 2 3 4 orang panggil ayun. Maka nak tarjamah kata mata-mata tak leh salah kata harai tarjamah. Bukan makna maksud zahir tu dak. Zahir gapo wallahu alam tak serah tu hak klik. Tapi bukan kandak mata-mata tu dak. Itu salah. Khalaf dia tafsir tajri bi qudratina wa tadbirina wa iradatina. Berlari hanyut perahu bahasa Nabi Nuh dengan kandak kami, dengan kuasa kami. Dengan kuasa kami dia dok tergelar tu. Kalau Tuhan nak tergelar perak kan. Ai banyak gitu mau tu. Tak tahu tara di mana. Pengkalan di mana. Ada. Lain lagi ayat belana. Maka khalaf tentu makna murad tajri bi ayunina. Berlarilah, hanyutlah, derahlah. Berjalanlah bahasa Nabi Nuh dengan kekuasaan, dengan kuasa kami. Kami yang mengawalkan, kami yang memeliharakan, kami yang menyelamatkan dia. Maka dengan kuasa Allah Ta'ala. Tapi itu bila tergelar habis semua. Waqila Allah Ta'ala titah ya ardub la'ima aki. Allah Ta'ala titah pada bumi. Allah Ta'ala firman goyak kepada Nabi Muhammad sahabat kita. Dititah, hei bumi teleh aimung. Ya ardu, hai bumi, ibla'i ma'aki. Telan olehmu air yang akan penuh tu. Mana? Wassama'u aqli. Hei langit, cabut air. Mana kemarah. Jangan hujan turun. Waridul ma, air suruh seduk dia bumi. Bila seduk tu bumi, batu angin wastawat alal judi. Batu angin duk berhenti di bukit Judi. Tu dah khilaf lah ni tu. Tengok kata dalam negeri Iraq, tengok kata di Turki mana. Kita tak biasa, kita tahu mana. Orang ni kata apa dia hak beh itu ada di negeri Turki, ada negeri Arab macam-macam. Ada potong jual sikit-sikit ambil duit tak tahu mari mana dah lah. Wallahu alam. Ada. Tak boleh cirak belaka tu. Anjur ni. Kerana daripada Nabi Nuh nak sampai ke ni berapa ribu tahun tak ada catat teh. Kalau ada catatnya sekat Masihi, beranak Isa. Belum tu tak ada reh. Hak kafir tu buat tarikh dia kata 2000 tahun masa Nabi Ibrahim itu tak ada cekak belaka. Habis habis. Tu mana kata dan kata mazhab salaf itu engkau tafwidkan serah akan dia akan makna pengertian apa ya nah Quran yang memberi waham akan tasbih akan menyupai. Tak jadi kemah, tak jadi itu. Akan tauhid akan dia kepada Allah Azza Jalla. Halnya musuh Tuhan itu pun kosak kandak kan dalam hatimu mensucikan Allah Taala daripada makna ayat nas yang zahirnya. Zahir tadilah. Yang zahirnya itu makna yang zahirnya itu mustahil bagi Allah Taala. Dan iaitu salaf kata takwil akan dirang takwil yang patut. Khalaf kata serah dan kosak menyucikan Allah Azza Jalla daripada maknanya zahir.
Iaitu ini ni ialah ittifaq pada ayat dan nas tadi. Hak mubihah gitu tu. Dua mazhab salaf dan khalaf ittifaq sepakat di dalam takwilkan. Sama takwil belaka, tapi takwil salah tidak menentukan makna dikandaki. Serah Tuhan semata-mata. Tapi bukan makna zahir itu dak. Bukan makna Tuhan ada tangan dak. Haram kata Tuhan ada tangan. Jangan kata. Jangan guna lafaz tu untuk tata bahasa pada ayat mutasyabiah. Tak usah terjemah kat orang. Tak usah sarahlah gitu. Allah Taala Maha Kuasa segala-galanya. Kuasa Allah Taala mengatasi segala kuasa apa-apa juga. Dalam doa ada ya man zallat ilaihi riqabul jababirah. Hai Tuhan yang hina kepada Allah oleh kekerasan orang yang keras. Tu kan? Ittifaq dua mazhab yakni salah dan khalaf dalam takwilkan dalam takwilkan yang ijma'. Yang ijma' itu serta mensucikan Allah Taala kedua-dua mazhab tu daripada zahirnya. Zahirnya nas. Dan istilah bersalah dua mazhab khalaf dan salah di dalam takwil yang mentafsirkan. Huraiya tafsir hak khalaf. Huraiya tak ada tafsir, serah Tuhan bukan makna asal, iaitu salah. Malah kejap banyak. Tu dia. Betul dalam tafsir. Seperti firman Allah Taala, wa yabqa wajhu rabbika dan wajaa rabbuka yadullahi fawqa aydihim wallahu alam. Macam mula pula. Banyak. Tak bukan dak payah seni teruk ni seni kalau. Tak kena kata apa-apa. Geger dalam bahasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana amanna. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana. Wasallallahu